petang, para pencari kebenaran dan pengkaji misteri. Hari ini, kita akan melangkah lebih jauh ke dalam selubung waktu, menyingkap rahsia dan bisikan purba yang menyelubungi tarikh 4 Oktober. Ia bukan sekadar angka pada kalendar, tetapi sebuah pintu yang terbuka sedikit membiarkan aura gaib menyelinap ke dunia kita. Berhati-hatilah kerana ada hari-hari di mana tirai antara dunia ini dan alam gaib menjadi lebih nipis. 4 Oktober. Hari ini adalah salah satu daripadanya. Selepas gemelapan perayaan agung yang baru berlalu, kita berada dalam fasa di mana tenaga-tenaga yang dilepaskan masih berputar-putar di udara, mencari tempat untuk bersemayam. Adakah ia membawa berkat atau amaran? Semuanya bergantung pada bagaimana kita menghormati dan memahami bisikan hari ini. Nama-nama hari ini mungkin tidak tercatat dalam kalendar rasmi sebagai hari cuti umum. Namun dalam bisikan tradisi dan kepercayaan turun-temurun, ia adalah hari penjaga warisan atau hari pemurnian selepas cahaya. Ia adalah masa untuk mengukuhkan apa yang baik dan membersihkan apa yang tidak. Bersempena dengan perayaan Deepavali yang baru sahaja disambut, tarikh 24 Oktober ini jatuh dalam tempoh di mana getaran kegembiraan, pembersihan dan harapan baru masih terasa kuat. Ia adalah hari di mana kita diajak untuk terus memelihara kesucian hati, kebersihan jiwa dan keberkatan yang telah dianugerahkan. Ia adalah masa untuk menyusun semula tenaga, memastikan tiada kekotoran yang melekat selepas hiruk-pikuk perayaan. Dalam konteks spiritual, walaupun Deepavali, perayaan cahaya yang agung, telah berlalu beberapa hari yang lalu, getaran suci dan berkatnya masih menyelubungi alam. Dewi Lakshmi, pembawa kekayaan dan kemakmuran, dikatakan masih menjelajah alam, mencari rumah-rumah yang bersih dan hati yang murni untuk dicurahkan berkatnya. Pada hari seperti ini, doa-doa yang dipanjatkan kepadanya untuk kesihatan, kebahagiaan, kemakmuran dan keharmonian keluarga dikatakan akan lebih didengari. Ia adalah masa yang sesuai untuk memohon petunjuk spiritual dan kekuatan untuk menghadapi cabaran mendatang. Bagi penganut Kristian, 24 Oktober adalah hari peringatan Saint Anthony Mary Claret, seorang tokoh yang hidupnya didedikasikan untuk pelayanan dan penyebaran ilmu. Walaupun konteksnya berbeza, semangat ketekunan, keikhlasan dan pencarian kebenaran yang beliau amalkan, selari dengan tuntutan untuk memelihara kesucian dan tujuan hidup pada hari-hari pasca perayaan. Beliau diingati sebagai pelindung, penenun dan pengumpul buku-buku lama, melambangkan kebijaksanaan dan hasil kerja tangan yang tulus, mengingatkan kita tentang nilai usaha dan ilmu pengetahuan. Hari ini, kita mengutip kebijaksanaan daripada pelbagai aliran untuk memahami getaran sekeliling kita. Mari kita selami kisah yang menginspirasi banyak hati, kisah yang melatari semangat perayaan agung yang getarannya masih kita rasai. Bayangkan ribuan tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang penuh dengan kemegahan dan kezaliman. Ada seorang raja bernama Mahabali yang meskipun dermawan, kegahannya telah melampaui batas dan mengancam keseimbangan alam. Para dewa menjadi risau dan mereka memohon bantuan kepada Vishnu, sang pelindung. Vishnu turun ke bumi dalam jelmaan Vamana, seorang Brahmin kerdil yang rendah hati. Vamana menghadap Raja Mahabali dan memohon 3 langkah tanah sebagai sedekah. Raja Mahabali yang bangga dengan kekayaannya setuju sambil tertawa, menganggap permohonan itu remeh. Namun siapa sangka Vamana kemudian membesar menjadi wujud raksasa yang meliputi alam semesta. Dengan langkah pertama, dia meliputi seluruh bumi. Dengan langkah kedua, dia meliputi seluruh langit. Tiada lagi tempat untuk langkah ketiga.
Raja Mahabali yang menyedari kesilapannya menundukkan kepala dan menawarkan dirinya sebagai tempat untuk langkah ketiga. Vamana kemudian menjejakkan kakinya di atas kepala Mahabali, menghantar raja itu ke dunia bawah, namun dengan berkat dan janji bahawa Mahabali akan memerintah di sana dengan adil. Kisah ini yang sering dikaitkan dengan perayaan Deepavali mengajar kita tentang kerendahan hati, pengorbanan dan kemenangan kebaikan ke atas keangkuhan. Ia adalah kisah tentang bagaimana cahaya kebenaran sentiasa mencari jalan untuk bersinar, walaupun dalam kegelapan yang paling pekat. Getaran kisah ini, semangat kemenangan Dharma, masih berlegar-legar di udara pada 24 Oktober. Ia mengingatkan kita bahawa walaupun kegelapan mungkin kelihatan menguasai, cahaya kebaikan dan keadilan akan sentiasa menemukan jalannya. Justeru, pada hari ini, kita diajak untuk merenung tentang kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup kita, tentang cahaya yang kita bawa kepada orang lain, dan tentang kepentingan untuk sentiasa memilih jalan kebenaran walau apapun cabarannya. Hari-hari selepas perayaan besar seringkali membawa tanda-tanda takdir yang lebih jelas, seolah-olah alam sedang berbisik kepada mereka yang mahu mendengar. Narodnya Primeti, petanda rakyat. 1. Jika pagi hari berkabus tebal dan kemudian reda dengan cepat, ini menandakan kemakmuran akan datang dengan cepat selepas tempoh kekeliruan atau cabaran. Kekayaan yang diperoleh akan bersifat sementara jika tidak diurus dengan bijak. 2. Melihat burung gagak terbang dalam kumpulan besar ke arah utara. Dianggap sebagai petanda perubahan besar dalam cuaca atau nasib. Bersiaplah untuk cabaran atau peluang yang tidak terduga dalam beberapa minggu mendatang. Jika terbang ke selatan, ia membawa maksud nasib baik dalam pertanian atau pekerjaan. 3. Jika ada labah-labah membuat sarang di dalam rumah pada hari ini, ini adalah petanda baik bahawa rezeki akan masuk dan kekal di rumah itu. Jangan sesekali memusnahkannya kerana ia membawa pergi berkat. Jika labah-labah kecil jatuh dari siling, ia bermakna duit kecil akan datang. 4. Menemukan duit shilling yang berkilauan di jalan. Petanda nasib baik dalam kewangan. Ambil dan simpan, ia akan menarik lebih banyak kekayaan. Jangan sesekali melangkahinya, kerana ia dianggap sebagai menghina rezeki. 5. Tiba-tiba terbau wangi bunga melati tanpa sumber yang jelas. Ini adalah petanda kehadiran roh baik atau berkat yang menghampiri anda. Ia juga boleh bermakna ada berita gembira atau pertemuan penting bakal berlaku. 6. Jika hujan rintik-rintik turun tanpa awan gelap. Ini adalah hujan berkat, dipercayai membawa kesuburan dan membersihkan segala kesusahan. Basahkan sedikit diri anda dengannya untuk menerima berkat. 7. Mendengar bunyi serangga malam seperti cengkerik yang sangat kuat pada siang hari. Ini adalah petanda cuaca akan berubah secara mendadak atau ada perubahan mood dalam kalangan keluarga yang perlu anda perhatikan. Bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. Snai V.E. Nosh, mimpi pada malam ini. Mimpi pada malam 24 Oktober dikatakan mempunyai makna yang mendalam, terutamanya yang berkaitan dengan hala tuju hidup dan rezeki. 1. Melihat cahaya yang terang benderang atau mentari terbit. Ini adalah petanda positif, menunjukkan anda akan mengatasi masalah, mencapai kejayaan dan memperoleh kejelasan dalam hidup. Ia juga simbol harapan baru dan pemulihan. 2. Bermimpi melihat air yang bersih mengalir, melambangkan pembersihan jiwa, penghapusan dosa dan aliran rezeki yang lancar. Jika air itu keruh, ia adalah amaran untuk membersihkan hati dan mengelakkan fitnah. 3.
jika bermimpi tentang emas atau permata. Ini adalah petanda kemewahan dan rezeki yang tidak dijangka akan datang. Namun, jika permata itu hilang atau dicuri dalam mimpi, ia adalah amaran tentang kehilangan atau pembaziran. 4. Melihat pokok yang rimbun dan berbuah lebat. Melambangkan kesuburan, pertumbuhan dan hasil daripada usaha anda yang akan membuahkan kejayaan. Ia juga petanda keluarga akan berkembang atau memperoleh kebahagiaan. Mimpi tentang bertemu orang yang telah meninggal dunia. Jika mereka tersenyum atau memberikan sesuatu, ia membawa maksud berkat atau nasihat yang anda perlukan. Jika mereka kelihatan sedih atau marah, ia adalah amaran untuk menjaga tingkah laku atau memenuhi janji. Maksudnya, Veretoden, mereka yang lahir pada hari ini. Individu yang dilahirkan pada 24 Oktober dikatakan memiliki peribadi yang unik, seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan dan intuisi yang mendalam. Mereka adalah jiwa-jiwa yang cenderung menjadi penjaga atau pembawa cahaya dalam komuniti mereka. Mereka mempunyai sifat yang tenang, penuh dengan empati dan seringkali menjadi rujukan kepada orang lain untuk nasihat. Mereka mempunyai daya tarikan yang misteri dan kemampuan untuk memahami emosi orang lain dengan baik. Namun, mereka juga boleh menjadi terlalu sensitif dan mudah terpengaruh dengan persekitaran mereka. Cabaran utama mereka adalah untuk belajar melindungi tenaga mereka sendiri dan tidak terlalu membiarkan diri diserap oleh masalah orang lain. Mereka ditakdirkan untuk membawa keseimbangan dan kedamaian, seringkali melalui seni, falsafah atau bidang yang memerlukan kebijaksanaan rohani. Imeininiki, imej peringatan. Pada hari ini, nama-nama yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan kecerahan adalah seperti Lakshmi, pemegang kemewahan, Rama, pemimpin yang adil, Arjun, pahlawan yang bijaksana, Surya, matahari, atau bahkan nama-nama yang membawa maksud cahaya atau kebijaksanaan dalam budaya lain. Sebagai contoh, individu bernama Lakshmi dikatakan mempunyai perwatakan yang anggun, bijaksana dan seringkali dikurniakan dengan kemudahan dalam hal rezeki. Mereka cenderung menjadi penyayang, murah hati dan mempunyai aura yang menarik orang lain untuk mendekati. Mereka mempunyai keupayaan semula, jadi untuk membawa keharmonian dan kemakmuran ke mana sahaja mereka pergi. Selepas keadaan, kita perlu memelihara dan mengukuhkan berkat yang telah kita terima. Hari 24 Oktober ini adalah masa yang tepat untuk beberapa amalan penting. Ritual apa yang perlu dilakukan? 1. Ritual pembersihan tenaga rumah pagi hari. Tujuan untuk membersihkan sisa-sisa tenaga negatif yang mungkin terkumpul semasa perayaan dan mengukuhkan tenaga positif. Apa yang diperlukan? Sekeping arang, kemenyan atau dupa, beberapa helai daun limau purut, sebotol air mawar dan sepasu bunga segar. Dan bagaimana melakukan? Lakukan pada awal pagi. Nyalakan arang, letakkan kemenyan dupa di atasnya. Berjalanlah mengelilingi setiap bilik di rumah anda. Biarkan asap kemenyan membersihkan ruang. Sambil berjalan, bacalah doa atau niat membersihkan rumah dari segala aura negatif dan menjemput berkat. Kemudian, taburkan air mawar yang dicampur irisan daun limau purut di setiap sudut rumah. Akhir sekali, letakkan pasu bunga segar di ruang tamu untuk menarik tenaga yang positif dan ceria. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Pastikan rumah sentiasa kemas dan bersih sepanjang hari. Buka tingkap untuk membiarkan udara segar masuk. Elakkan pertengkaran dan kekacauan. Amalan: menjemput kemakmuran berterusan tengah hari. Tujuan: untuk memastikan aliran rezeki dan kemakmuran
terus mengalir ke dalam kehidupan anda selepas Deepavali. Apa yang diperlukan? Segenggam beras yang tidak dimasak, beberapa biji duit shilling, nilai apapun, sehelai kain merah kecil dan sebatang lilin putih. Bila dan bagaimana melakukan? Letakkan kain merah di atas meja kecil, susun duit shilling di atas kain itu, kemudian taburkan beras di atasnya, membentuk sebuah timbunan kecil. Nyalakan lilin putih di sebelah timbunan beras dan duit shilling. Pejamkan mata dan bayangkan rezeki mengalir masuk ke dalam hidup anda. Ucapkan niat ini. Ya Tuhan, berkatilah usaha dan rezekiku agar sentiasa melimpah ruah dan berpanjangan. Lindungilah aku dari kesempitan dan kesusahan. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Biarkan lilin terbakar habis. Pastikan ia selamat. Simpan timbunan beras dan duit shilling itu di tempat yang selamat di rumah anda, seperti di dalam laci meja atau di sudut bilik simpanan sebagai penarik rezeki. 3. Membaca mantra atau doa perlindungan malam hari. Tujuan untuk melindungi diri dan keluarga daripada sebarang niat jahat, tenaga negatif atau gangguan spiritual. Apa yang diperlukan? Tempat yang tenang, diri yang bersih dan lilin yang telah dibakar pada ritual sebelumnya jika ada sisa. Bila dan bagaimana melakukan? Duduklah di tempat yang tenang sebelum tidur, nyalakan lilin jika mahu, pejamkan mata, fokus pada nafas anda, ucapkan doa atau mantra perlindungan yang anda yakini. Contoh, bagi penganut Hindu boleh membaca Om Namah Shivaya atau Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu. Bagi penganut Muslim, membaca ayat kursi atau doa-doa perlindungan lain. Bagi yang tidak beragama, fokus pada niat untuk dilindungi dan dikelilingi oleh tenaga positif. Syahid, apa yang perlu dilakukan selepas itu? Tidurlah dengan hati yang tenang dan percaya bahawa anda dilindungi. 4. Amalan memberi dan berkongsi sepanjang hari. Tujuan, meneruskan semangat perayaan dengan menyebarkan kebaikan dan menarik lebih banyak berkat melalui tindakan murah hati. Apa yang diperlukan? Makanan, pakaian atau bantuan lain yang boleh anda berikan. Bila dan bagaimana melakukan? Cari peluang untuk membantu orang lain. Mungkin menderma kepada yang memerlukan, menyediakan makanan untuk jiran tetangga atau menawarkan bantuan kepada rakan. Niatkan setiap tindakan sebagai satu bentuk kesyukuran atas berkat yang anda terima dan harapan agar berkat itu berterusan. Apa yang perlu dilakukan selepas itu? Jangan mengharapkan balasan. Cukup dengan mengetahui anda telah melakukan kebaikan. Tradisi kulinari hari ini. Selepas kemeriahan Deepavali, hidangan pada hari 24 Oktober ini cenderung kepada yang lebih ringkas dan menenangkan, namun masih mengekalkan unsur kesucian. Gula-gula Deepavali seperti ladu, barfi atau halwa mungkin masih dihidangkan, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil sebagai simbol kemanisan yang berterusan. Makanan vegetarian ringan seperti dosa, idli dengan catni kelapa atau roti canai dengan dal adalah pilihan yang baik. Ada juga yang memilih untuk menikmati pongal, nasi manis atau payasam, bubur manis untuk mengakhiri tempoh perayaan dengan rasa syukur dan kemanisan. Elakkan hidangan yang terlalu berat atau berlemak tinggi kerana ia dipercayai boleh membebankan tenaga spiritual yang baru dibersihkan. Sekarang, mari kita berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan kerana pada hari yang penuh dengan getaran spiritual ini, pelanggaran pantang larang boleh membawa akibat yang tidak diingini. Lakne zapretnya, apa yang tidak boleh dilakukan? Wadah, dilarang sama sekali bertengkar atau menaikkan suara dalam rumah. Mistik,
Percaya atau tidak, pertengkaran pada hari ini dikatakan menarik. Tenaga negatif yang akan bersemayam di rumah anda untuk tempoh yang lama mengganggu keharmonian keluarga. Ia juga boleh menyebabkan rezeki lari kerana Dewi Lakshmi tidak suka kepada persekitaran yang keruh dan penuh kemarahan. Akibatnya, hubungan akan menjadi renggang dan ketenangan akan hilang. 2. Jangan meminjam atau memberi pinjam wang. Mistik melakukan transaksi wang seperti ini pada 24 Oktober. Dipercayai akan memutuskan aliran rezeki yang baru sahaja anda jemput semasa Deepavali. Meminjam boleh menyebabkan anda terus-menerus terbeban hutang, manakala memberi pinjam boleh menyebabkan wang anda sukar kembali atau anda kehilangan berkat kekayaan anda. Ia mengganggu keseimbangan kewangan anda. 3. Dilarang menyapu rumah keluar dari pintu utama selepas waktu senja. Mistik, ini adalah pantang larang purba. Menyapu keluar dari pintu utama pada waktu malam dipercayai menyapu keluar berkat rezeki dan perlindungan dari rumah anda. Ia seolah-olah anda mengusir segala kebaikan yang telah datang. Lakukan penyapuan pada siang hari atau kumpul sampah di tengah rumah jika terpaksa membersihkan pada waktu malam. 4. Jangan sesekali membuang sisa makanan atau sumber daya. Mistik, hari ini adalah hari untuk menghargai setiap berkat. Membuang makanan atau air tanpa sebab yang munasabah dianggap sebagai perbuatan tidak bersyukur yang boleh menarik kemiskinan dan kelaparan pada masa hadapan. Gunakan setiap apa yang ada dengan bijak. 5. Dilarang mencaci maki atau menyebarkan gosip tentang orang lain. Mistik, kata-kata mempunyai kekuatan, terutamanya pada hari yang bertenaga tinggi ini. Ucapan negatif boleh kembali kepada anda dalam bentuk nasib buruk atau konflik, membetulkan jiwa dan menarik tenaga negatif ke dalam hidup anda. Berhati-hatilah dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut anda. Nandel, jangan meninggalkan rumah dalam keadaan gelap atau tidak menyala lampu. Mistik, cahaya adalah simbol kebaikan, rezeki dan perlindungan. Rumah yang gelap pada hari ini dikatakan mengundang roh-roh jahat atau menarik tenaga lesu. Pastikan setidaknya satu lampu dinyalakan di rumah anda, terutama di malam hari, untuk menjaga aura positif dan menolak kemudaratan. 7. Dilarang untuk memulakan projek-projek besar yang baru atau yang melibatkan risiko tinggi. Mistik, hari ini lebih sesuai untuk pembersihan, penyusunan semula dan mengukuhkan apa yang sedia ada. Memulakan sesuatu yang baru dan besar boleh menghadapi halangan yang tidak dijangka kerana tenaga hari ini lebih bersifat reflektif dan pemurnian, bukan permulaan yang agresif. Fokus pada penyelesaian atau perancangan.